What's up guys? Pernah tak rasa nak beli kasut atau gadget terbaru tapi duit gaji belum masuk? BNPL ni nampak macam satu penyelesaian yang paling mudah. Tapi hati-hati, kalau tak pandai guna, BNPL ni boleh jadi satu perangkap. Bayaran dia memang kecil, setiap bulan memang nampak sikit, nampak senang. Tapi bila banyak pembelian bertindan, akhirnya hutang tu bertambah dan kadang-kadang boleh jejas skor kredit. Okay, aku pun pernah terjebak. Duk fikir sekejap je bayar, sikit je bayar. Tapi semua ni, bila tiba-tiba semua masuk gedabak sekali, baru time tu baru rasa stres. Jadi hari ni aku nak share dengan korang supaya tak perlu follow kesilapan ni. Sebelum tu, apa BNPL ni? Ianya merupakan satu kemudahan yang disediakan oleh kebanyak platform pembelian online untuk membeli barang secara ansuran tanpa interest. Selalunya 3 bulan lah. Untuk maklumat korang, baru-baru ni Consumer Credit Act 2025 telah pun diluluskan. So, provider-provider NPL ni perlu melaporkan tingkah laku payment korang kepada SITOS. Selalunya SITOS ni digunakan sebagai indikator untuk bank buat assessment apabila korang nak apply loan rumah, loan kereta dan even personal loan nanti. Kalau buruklah payment BNPL korang tu, maka susah sikit lah nak apply loan rumah ataupun loan kereta nanti. So, aku ada 3 pesanan kat sini. Kalau nak guna PNPL, kena ingat 3 perkara ni. Yang pertama, rancang belanja. Beli apa yang mampu sahaja. Seeloknya, belilah tanpa hutang. Dan yang kedua, set limit. Maksimum 10% sahaja daripada gaji untuk kegunaan PNPL. Lagi kurang, lagi bagus. Dan yang ketiga, bayarlah tepat pada masa. Elak denda yang tinggi. Sebab BNPL ni, the moment kau terlepas payment, denda dia sangat tinggi. Dan akhirnya boleh memberi kesan kepada skor kredit korang. Ingat, BNPL ni bukan musuh. Tapi kalau tak bijak, ianya boleh menjadi satu masalah. Okay? Thank you.